Pelayan pertama akan bermula dari Jeddah, Oman, Maldives, Banda Aceh dan Port Klang. Bagi mereka yang pernah berlayar bersama-sama saya di pelayaran Islamik, saya ingin mengajak anda semua sekali lagi, bukan saja dengan saya, tetapi Ustaz Abdul Somad juga akan menyertai pelayaran 14 hari 13 malam, pelayaran umrah terpanjang di dunia buat masa ini. Sebelum sampai ke Tanah Suci nanti, kita akan berhenti ziarah sambil beriadah di Banda Aceh, Maldives dan Salalah Oman sebelum sampai ke Jeddah. Kapal Al-Roya ni merupakan milik kerabat Raja Arab Saudi yang mementingkan budaya Arab untuk diketengahkan kepada para pelancong. Buatlah tempahan sekarang di www.arroyacruisesmalaysia.com. Segala maklumat tentang kapal pelayaran ini ada untuk anda semua lebih faham lagi. Anda juga akan dibantu oleh ejen-ejen pelancongan yang sudah berdaftar dengan kami. Kita jumpa nanti di atas kapal, insya-Allah.